Assalamualaikum. Selamat datang ke episod kedua bersama Ustazah Liana Musfira untuk Cakap Masjid. Masya Allah, it's already Jumaat yang terakhir untuk Ramadan kali ini. Allahu Akbar. Dia macam perasaan yang sangat sebab sebenarnya. Sebab we have reached the, kira kan macam Jumaat terakhir. Kita tak tahu kalau kita akan bertemu lagi dengan Ramadan yang akan datang ini. Allahu Akbar. Dan we kind of know, macam benda yang mungkin kita nak buat yang dah terlewat mungkin Ustazah. Dan mungkin sekarang ni adalah untuk kita dapat muhasabah diri sepanjang Ramadan ini. Kalau anda yang terlepas peluang untuk melihat episod dengan Ustazah Liana semalam, anda boleh tengok lagi video sebelum ini tentang apakah your last this last few hours or days of Ramadan kan, apakah yang awak boleh amalkan untuk tak sia-siakan Ramadan. So kali ini Ustazah Liana akan kongsi dua perkara. Satu adalah untuk bagaimanakah kita dapat tahu amalan kita, usaha kita untuk Ramadan kali ini diterima Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga apakah mungkin yang dapat kita amalkan untuk sisi Ramadan kali ini untuk kita berpeluang insya-Allah berharap dapat bertemu dengan Ramadan yang akan datang nanti insya-Allah. So bismillahirrahmanirrahim. Ustazah Liana Musfira, mungkin dapat Ustazah mulakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rasa dia sedih sangat sampai tak tahu nak cakap apa, sebab dah boleh rasa yang Ramadan tu dah tinggalkan kita. Belum lagi habis Ramadan, tapi dah rasa macam ya Allah, sayangnya dah cukup ke amalan kita Ramadan ni. Tadi bila Fiza sebutkan yang macam ni Jumaat terakhir, kalau ni Jumaat terakhir, ini minggu terakhir, ni hari terakhir kita tak jumpa, ni episod terakhir, takut kan. Kita ni terlalu yakin yang kita masih ada lagi peluang untuk hidup. Sedangkan sebagai seorang Muslim tu kita kena selalu ingat yang destinasi kita selalunya ialah jumpa Tuhan. Kan kita sibuk fikir destinasi raya pertama nak pergi rumah siapa, lepas warna apa, nak makan apa, raya kedua nak pergi rumah siapa, nak sewa bas ke sewa van. Kita terlalu kejarkan dunia sampaikan kita lupa yang destinasi utama kita ialah nak jumpa Tuhan. Jadi tadi bila Fiza sebut tu kan, tu rasa macam perut saya sakit sangat, sebab macam sedih Ramadan. Kalau Ustazah boleh perut sakit, apatah lagi saya tak cukup ni segala. Ya Allah. Rasa macam Allah dah kasih 30 hari. Mungkin dalam 30 hari tu kita give our best shot 10 hari je kot. Yang lagi 20 hari tu apa yang kita buat sibuk sangat sampaikan lalai dalam amal ibadah. Tadi bila Fiza tanyakan, sebutkan macam mana kita nak tahu amalan kita dah diterima. Jawapannya kita tak pernah akan tahu. Sebab kalau kita tahu, kita akan berhenti dan kita akan rasa dah secukupnya. Kita akan rasa macam dah lah, I dah buat, Allah dah terima 80% cukup. Jadi jawapannya kita tak pernah tahu sama ada cukup ke tidak, sah ke tidak, terima ke tidak, ikhlas ke tidak, tercatat ke tidak, kita tak tahu. Kan? Jadi fungsi kita sebagai seorang hamba ni, kita kena sentiasa ingat yang selagi masih ada nyawa, selagi tu hak Tuhan, hak agama, hak Islam kita kena jaga. Kalau tak tahu hak apa yang perlu dijaga, mula dengan yang wajib, kemudian kita tutup dengan yang sunnah, dan sama juga kita jauhkan daripada yang haram dan kita jauhkan apa yang makruh. Tapi kalau kita nak pergi ke definisikan Fiza, erti barakah, macam mana kita tak tahu barakahnya Ramadan kita? Salah satu tanda untuk kita yakin yang
Ramadan kita berjaya, sukses ialah apabila kita sambung amalan kita Ramadan ni pada bulan-bulan lain. Maknanya apa yang you mula 30 hari ni, you sambung untuk 300 hari yang akan datang. Satu tahun ada 365 hari, tapi 30 hari ni you rutin harian, you bangun tahajud. Sebelum sahur tu you bangun pukul 5 pagi. Boleh 30 hari ni, maknanya you sambung habit ni, rutin ni untuk bulan-bulan yang lain. Kalau tak pernah tahajud sebelum ni, disebabkan you dah terlalu biasa bangunkan diri untuk sahur ni, bulan-bulan lain tu you boleh bangun untuk tahajud. Maknanya kalau nak tahu yang Ramadan kita ni kita dah lakukan yang terbaik ialah apabila kita bawa kemanisan Ramadan ni untuk bulan-bulan yang lain. Jadi kalau you dah solat malam tu kenapa boleh pula solat isyak dengan tarawih dekat masjid? Maknanya bulan-bulan lain masih boleh ada lagi keinginan tu nak solat jemaah kat masjid. Kita Ustazah ada satu cabaran, Fiza. Mungkin kita boleh buat dengan penonton cakap masjid ni. Mungkin kita janji setiap Jumaat yang pertama dan setiap Jumaat yang terakhir bulan tu kita solat jemaah maghrib dan isyak dekat Masjid Amin. Mungkin boleh, Fiza, kita boleh mulakan Masjid Amin ni by the way, kalau mana kita di Ramadan terakhir Jumaat, Jumaat yang terakhir untuk Ramadan ni, berarti kita akan meraihkan raya tak lama lagi. Saya sarankan sangat untuk anda pergi ke Masjid Al-Amin untuk solat raya anda, sebab Masjid Al-Amin adalah antara masjid yang terbesar di Singapura. Sebab saya ingat lagi waktu kita pernah buat live stream di masjid, dibenarkan untuk solat raya di ruang iktikaf yang tahun kedua. Lepas Fiza solat di Masjid Al-Amin right after your solat your episode. I saw that. I tak ingat tahun bila, sebab tahun lepas I rasa Al-Falah. Oh ya ke? Tahun sebelumnya Al-Amin untuk solat. Sila hubungi Masjid Al-Amin untuk pertanyaan tentang solat hari raya bagi muslimin dan muslimat. Ya, jangan kita hadis tak sahih sangat. Tak sahih sangat. Tapi memang sangat besar dan sangat selesa. Thank you Ustazah for reminding that. Masih ada tarawih. Jumaat malam ni boleh solat tarawih. Sabtu malam boleh solat tarawih. Minggu malam tak boleh solat tarawih, tapi boleh solat isyak. Boleh solat isyak kat masjid. Jangan jadi salah satu petanda ataupun alamat yang kita tahu bulan Ramadan kita ni dah alhamdulillah kan, bila kita sambung semua yang kita puasa sunat contohnya. Janganlah fikir bulan Ramadan dah habis, I tak perlu nak puasa lagi. Tak. You boleh amalkan puasa sunat Isnin Khamis kan. You boleh amalkan qada puasa, tak payah tunggu sampai tahun depan sebelum Ramadan baru you nak bayar balik puasa. Jadi amalkan puasa-puasa sunat pada bulan-bulan yang lain. Okey, jadi mungkin 4 Fiza, untuk pastikan yang kita menghormati dan sambung sayangnya kita kepada Ramadan. Salah satunya ialah untuk puasa sunat walaupun bulan Ramadan dah selesai. Yang kedua ialah bangun sahur, bukan untuk sahur tapi untuk tahajud. Yang ketiga ialah untuk amalkan perginya masjid, solat jemaah dengan ahli keluarga, dengan teman-teman. Yang keempat ialah untuk puasa apa? Puasa bukan saja puasa daripada dahaga dan daripada rasa lapar, tapi puasa untuk amalan-amalan yang lain. Contohnya your mind, you always think about bad things. Macam mana you nak jaga diri you? Okay, I don't want to think about bad things. Your hands, when you keep posting things that are wrong, macam mana you nak puasa tangan, puasa kaki, puasa hati. So these are one of the signs that you nak you had a wonderful Ramadan. Is when you bawa the spirit of Ramadan ke other parts of the month. Dia macam dah terbawa-bawa. Yes, correct. Biasa dengan tu. Biasa setuju kata apa tu saya katakan, kalau kita mungkin dulu macam you out of like activity you, kalau ada keluar kawan-kawan susah nak singgahkan masjid. Betul. But because it's Ramadan, lepas you makan, you akan ke masjid. Terus ke masjid. Dia macam automatik tau. Kenapa you tak buat tu pada bulan-bulan lain? Boleh je hari raya kan. Amalkan lepas makan ada open house, amalkan solat jemaah sama-sama. Kan usually kita Ustazah nampak happy sangat culture tahun ni, banyak yang melakukan solat jemaah tarawih dekat rumah. Kan ada yang your friends hosted the tarawih. So masa hari raya pun sama juga, solat isyak sama-sama kan. Fiza, what is your satu amalan that you akan bawa ke bulan-bulan yang lain?
Banyak Sat. What is Dia kongsi dia riak ke? Dia kongsi dia harapan harapan dia boleh yang harapan, memotivasikan. Saya nampak Fiza bawa anak-anak Fiza ke masjid kan. Masjid yang berbeza pelbagai dalam. Dia bukan Masjid Al-Amin saja. Memang episod ni dihaskan oleh Masjid Al-Amin. Tapi banyak lagi masjid-masjid lain. Betul, Al-Falah, apa di antara Sultan. amalan yang Fiza nak sambung setelah selesainya Ramadan? I think for sure saya akan nak membawa anak saya ke masjid. Sebab untuk rasa selesa, untuk mereka tak rasa macam masjid ni tak inklusif. I want them to feel like this masjid is a healing place for them. Waktu kalau mereka penat ke, lapar ke, dahaga ke, tertekan ke, just go there, just to be there. Sebab saya juga belajar dari Ustazah Lina Musfira bahawa masjid ni kalau masuk saja di ruang iktikaf tu ada banyak para malaikat yang mengiringi anda bila awak tengah buat doa kan. So I'm thinking like where else can you go yang healing for yang the you children. pergi yang you for sure you tahu ada para malaikat yang mengiringi you waktu you solat, yang mengiringi you waktu you tengah doa, dan you sedih, rasa stress with something. So I think I want to make that masjid culture lah. Masjid hopping kan. Jangan matikan ruh Ramadan. Jangan matikan ruh Ramadan. Ramadan dah tak ada dan syaitan nanti akan keluar. Tapi dia happy sangat nak keluar. Happy dah tak sabar sangat kan. Nak kembali merosakkan kita. Kita ni alhamdulillah 30 hari ni syaitan tak ada. Kita dengan was-was kita sendiri. Tapi nanti bulan-bulan lain bila syaitan dah keluar, makin susah kita nak syaitan ada, was-was ada. Syaitan ada, was-was ada, syak wasangka ada, banyak sangat. Jadi macam mana you nak pastikan you dah train. Dia macam fitness tau. You dah train 30 hari ni, macam mana you nak sambung after this 30 days. Boleh. Selagi you lebih kuat daripada iman you, lebih kuat daripada hasutan syaitan, selagi itulah is doable, Fiza. Masya-Allah. Ustazah nak sarankan kita bawa anak-anak solat jemaah ataupun solat je dengan you dekat masjid-masjid yang berlainan, yang pelbagai dekat Singapura ni. Ada 70, tak salah Ustazah, 70 masjid di Singapura ni. So minggu ni you bawa pergi mana, minggu depan bawa pergi mana, weekend tu daripada sibuk masuk Johor, pergi sibuk ziarah masjid-masjid yang pelbagai. Lepas tu you buat checklist. Masjid mana yang you dah, anak-anak Ustazah dah ada dia favourite mosque dah. Favourite mosque adalah semua mosque ada aircon. Tu niat dah salah. Tapi tak apa, kasih. Setiakan mereka dan anak-anak bila ni. mereka datang tu kasihkanlah $2 ke $5 ke untuk mereka sendiri yang letakkan dekat tabung masjid tu. Jadi ini adalah di antara amalan yang kita boleh sebab sayang sangat dekat Ramadan tu, kita masih lagi ingatkan Ramadan kepada anak-anak kita, ahli keluarga kita, walaupun Ramadan dah tak ada. Ingat tak Ramadan hari tu tarawih you letak duit? Minggu ni jom kita letak duit dekat tabung ni. Jadi I think another thing that I rasa I dengan kawan-kawan I mean kita dengan tak sengaja we don't do it secara langsung but you know we don't say it but we do it. Iaitu kalau kita nak cakap sesuatu yang buruk contohnya, tak apa, tunggulah lepaskan maghrib. Lepas buka. Alamak, tengah berpuasa lepas buka. Lepas buka. And sometimes bila dah lepas buka tu, you forget about it. Betul. Kan? Ataupun you rasa macam you feel it, you dah tak semarah tentang perkara tu. Dah tak penting sangat. So I guess it's a good thing that I think I nak amalkan lepas Ramadan. You keep it first. You just hold it first. So nanti bila you dah lepas 2-3 jam, 4-5 jam, perkara tu dah tak perlu dah. Dah out of sight, it means out of mind. Macam gitu. Out of mind. So tadi apa kita kongsi, Fiza? Solat jemaah dekat masjid, puasa sunat walaupun bulan puasa dah tak ada. Amalkan puasa mulut. Jadi kalau nak cakap benda sesuatu yang tak elok, kita tunggu lepas buka baru nak cakap. Kita bawa sebagai luar Ramadan. Yang keempat tu mungkin adat kongsi makanan. Kongsi makanan. Kalau kita nak buka tu, kita kongsi dengan jiran kita apa yang kita masak ataupun apa kita beli dari bazar. Apa yang hentikan kita untuk buat yang perkara yang sama untuk bulan-bulan lain? Setiap hari lagi makanan 3 times a day. Ada yang 4 kali sehari, 5 kali sehari kan. Jadi macam mana kita nak amalan sedekah dan kongsi makanan tu dan minuman tu kita masih continue even after Ramadan dah habis. So nanti Ustazah akan kongsikan address rumah
Siapa nak hantar makanan ke kuih raya, jangan lupa ya, address rumah Ustazah ya. Jangan lupa. Sementara tu ini adalah QR code, bukan bank kita, tapi ini adalah QR code bank masjid. Jangan hantar kuih dan makanan pula. Okey, itu donation bukan berbentuk kuih dan makanan untuk Masjid Al-Amin. Ini adalah QR code-nya untuk anda menderma, dan saya rasa masjid ni memang Masjid Al-Amin sangat besar dan mereka memerlukan sangat dana yang juga sangat besar untuk pastikan the masjid can run lah, membangun masjid. Betul, pembayaran asatiza, pembayaran untuk program-program masjid dapat berjalan lancar, electricity, aircon masjid, sebagainya, semuanya perlukan dana dari anda. Jadi inilah QR code untuk anda menerima. Semoga dalam Jumaat terakhir kita ni, derma anda pada hari Jumaat ini, pada momen terakhir Ramadan ini, semakin berlipat kali gandalah lagi pahala yang kita kejar. Sebab ada kalanya bila kita rasa I tak sempat nak buat ni, tak sempat nak buat ni, tak sempat buat ni kan. Kalau awak nampak QR code ni, this is a sign untuk awak kejarkan dan jangan lengahkan lagi. Sebab perkara baik ni bila awak lengahkan, takut terlupa, dan yang terlupa tutup je dah tamatnya Ramadan. Jadi kejarlah waktu-waktu terakhir ini untuk bersedekah pada Masjid Al-Amin. Inilah QR code-nya. Jadi Ustazah, sebelum kita akhiri episod Jumaat terakhir untuk Ramadan, apakah perkara yang paling istimewa berlaku pada Ustazah ketika Ramadan ini, dan juga mungkin dapat Ustazah kongsi perkara yang dekat dengan hati Ustazah, sebelum Ustazah mungkin berkongsi ucapan penutup ke doa penutup untuk cakap masjid kali ini Ustazah. Terlalu banyak, Fiza, perkara yang istimewa yang berlaku Ramadan ni. Tapi yang paling obvious, yang paling ketara sekali bagi Ustazah ialah kaum muslimah ataupun kaum muslimin pun tahun ni macam makin banyak yang mencari Tuhan. Masya Allah. Macam you nampak tau, orang Islam kita di Singapura ni dah tak, semua lebih nak dekatkan diri dengan agama, nak dekatkan diri dengan Tuhan. Walaupun mungkin proses penghijrahan tu sikit ataupun lambat, tapi you nampak terlalu banyak dan terlalu ramai yang sekarang ni nak berhijrah. Ada ramai yang pergi umrah Ramadan tahun ni. Oh ya. Mahal sangat nak pergi umrah Ramadan tu. Tapi terlalu banyak di antara kontak Ustazah, network Ustazah yang pergi umrah Ramadan, dan ramai yang mulakan pakai hijab, dan ramai yang pergi tarawih, yang ini adalah tarawih pertama, dan ramai yang ini adalah kelas Quran pertama, ini adalah kelas Quran khatam pertama. Jadi ini adalah sesuatu yang, ya Allah, very heartwarming. Sebab you can see that, I think ini pun mungkin sebab what's happening with our brothers and sisters in Gaza. And then semua sekarang ni bertungkus rumus nak dekatkan diri, nak angkat doa kita kepada Allah kan. Jadi this year, I tak tahu Fiza nampak ke tidak, tapi a lot of people are coming back to Allah. I find that it started bila kita melihat saudara mara kita di Gaza, di Palestin. Kita lihat betapa mereka iman mereka sangat-sangat kuat sekali. Level redha, another level. Redha, ya, Masya Allah. Tawakal mereka, cara mereka tak pernah lekang berzikir tu dan juga berdoa tu. Membuat kita rasa, bila mereka ucapkan contohnya Hasbunallah wa ni'mal wakil, itu yang membuat kita cari apakah artinya tu kan. Bila kita mula untuk mencari apakah artinya zikir tertentu tu, kita mula untuk it's so beautiful, what do I learn more, what do I try to find out more. Jadi semoga dengan insya-Allah, tapi jangan 30 hari ni Ramadan 1 minit je lah orang kata. Nanti lepas Ramadan tak ada, you go back to tak tahu what square. InsyaAllah tidak ya. Kita tak nak. Kita jadi you doa ni sebelum Ramadan habis ni, malam raya tu doa solat hajat. Ya, jangan, walaupun tak ada tarawih, tapi you boleh solat hajat, you boleh solat taubat, you masih boleh tahajud kan. Jangan macam tak payah tarawih hari ni, tak payah solat malam. Tak, masih lagi solat malam. Malam raya tu you doa, Allah jumpakan you kepada Ramadan yang akan datang. Allah terima semua amalan ibadah you, puasa you, sedekah you, solat you, tarawih you, yang wajib you, yang sunnah you untuk the whole of Ramadan. Dan Allah, you doa Allah berikan istiqamah, jadi you sambung. Jadi malam raya tu memang sekarang ni, pagi ni kalau ada masa, pergilah gantung curtain ke, langsir ke, gosok baju ke, buatlah. Tapi malam raya tu kalau boleh you solat hajat. You doa yang Allah terima, dan you doa bila syaitan dah keluar tu, iman you lagi kuat, you boleh fight dia syaitan. Amin. Ya, you boleh jadi lagi kuat. Tentang malam raya, Masjid Al-Amin ada perayaan malam raya.
Okey, jom. Jom. Okey, jom. Ya, boleh pergi sana ramai-ramai dengan anak anda sebab ada bunga api. Mercun ada, makan-makan. Mercun sofa dari segi undang-undang agama Singapura. Kita tak boleh tak halal. Dia halal. makruh ke haram? Dia haram. Dia haram. Tapi mungkin jadi kalau kita nak cakap masjid live bersama Fizao dan tu komitmen Ustazah ya. tak janji. Tak janji ya. But we will be there. InsyaAllah untuk kita nak main perayaan malam raya insyaAllah hari. Dah kalau cakap sekarang ada mufti negara pula malam raya. Kita tak tahu lagi. Tak tahu lagi betul. Tapi kita akan selitkan informasi ini. Inilah QR code-nya. Dan tadi Ustazah katakan sedekah. Kita doa untuk betul-betul Ramadan lagi. Amin. Dan jangan lupa untuk pagi raya, adab dia ada apa Ustazah kalau pagi raya tu? Baju kurung terus ke? Pakai telekung je ke? Walaupun kita mandi, memanglah ini mandi pagi raya tu mandi yang extra special gitu. Niat je lah, ya Allah nak bersihkan diri, nak cucikan segala-segala dosa. Lepas tu pakai wangi-wangian. Bila mandi tu niat kita? Niat sebelum tak payahlah kuat-kuat. Niat aku mandi raya untuk bersihkan dosa. Tak payah. Dalam hati cukup. Kenapa you mandi macam gitu? I memang macam tu. Mandi. Bukan air kat sini. Bukan air kat sini. Bukan air kat sini. Air lah paling iklan Ustazah. Punya air kat sini. Yang niat yang Allah bersihkan, sucikan semuanya. Amin. Ini adalah bulan baru Syawal kan. Jadi kita raikan sebab alhamdulillah dah selesai puasa. Dia bukan raikan sebab Ramadan dah habis, beban dah habis. Bukan Dia bukan. Perspektif dia tu Dia bukan raikan beban dah habis. Bukan. Kita raikan alhamdulillah. Ada background sound selamat dah selesai dah bulan Ramadan. Alhamdulillah kita masih bernyawa, kita masih ada sahabat, masih ada keluarga, masih ada rezeki. Jadi pagi tu pakai wangi-wangian, pergi solat hari raya bagi mereka yang boleh. Bagi mereka yang tak boleh jangan nangis. Masih boleh solat benda lain kat rumah. Siapkan makanan contohnya dan kemudian siapkan duit raya. Tapi jangan pakai envelope transparent. Tahun lepas ada ke? Ada pakai envelope transparent. Jadi kalau you letak $2 envelope transparent, niat pagi tu masa nak masukkan duit raya tu, you niat. Ini bukan sesuatu kewajipan. Duit raya bukan sesuatu yang wajib. Kalau you tak mampu, dia akan memudaratkan keluarga you. You tak payah kasih. Tak payah kasih. Tapi kalau you yakin yang Allah akan kembalikan rezeki you, $2, $4 tu pun yang you ni kita kena topik lain. Berapalah yang sewajarnya untuk satu envelope duit raya? Wow. Ni dah bukan adab lagi. Ni adab ni. Dia lupa QR code, kita sedekah di masjid ya. Sedekah. Dia kata Ustazah katanya perspektif kita tu kita perlu betul, untuk ubah perspektif. Ini bukan macam ala membazir. Ini adalah yakin kita bersedekah pada anak-anak. Betul. Semoga tapi kalau tak ikhlas tu ambil lah. Kalau tak ikhlas tu ikhlas aku punya anak satu. Aku punya anak satu, anak 5. Dia macam mana? ROI is not matching. The math is not mathing. Dia kena ikhlaskan. Kalau ni konsep sedekah ni, you kena ikhlaskan. Konsep beri duit ni, you kena ikhlaskan. Kalau you beri duit tu, you tak akan pernah miskin. You kena yakin. You tak boleh kasih 50 dan harap you dapat 100. Dia jangan pakai envelope transparent. Siapa buat envelope transparent tu memang kita nak kena boycott. Betul tau. I tak pernah nampak Ustazah. Banyak saya kontak Ustazah ya. Banyak sangat. Pernah dapat. Yang dalam transparent warna biru. Itu memang rezeki lah. Kalau transparent warna biru $50 tu rezeki. So show off tu riak Ustazah. Itu tak tahu. Itu riak Ustazah. Dia $50 tapi transparent. Kita tak tahu. Kita tak boleh cakap awak riak. Tak boleh. Tapi kita tak boleh kasih balik juga sebab kita pun memerlukan kasih balik. Ambil lah, tak apalah riak. Jadi kalau nak kasih seadanya yang kita mampu. Jangan sampai you kasih duit raya tapi kita sendiri kat rumah makan nasi kosong. Janganlah. Jaga keluarga you tu dulu. Masya Allah. Kalau ada baru kasih dengan seikhlasnya. Ya. Tapi Ustazah, I'm a big believer that kalau you beri, insyaAllah Allah akan beri lebih. Tapi cuma bila Allah kasih kita tu, dia tak transparent sangat. Dia nampak nikmat yang Allah kasih tu nampak. Masya Allah. Semoga setiap nikmat yang Allah beri kepada kita kata orang tu kena appreciate.
InsyaAllah kita appreciate, kita lihat. Transparent ke tak transparent ke. Allahumma amin. Amin. Allah accept from us ya. So banyaknya pagi tu mandi raya, lepas tu pakai wangi-wangian, bersihkan diri, pakai baju yang elok-elok, ada pergi masjid pakai baju tak tahu warna apa tapi pergi rumah orang cantik. Jadi konsep baju raya tu tak apa. Pergi masjid dia pakai telekung aja. Tapi nak pergi rumah raya pertama barang kemas dah sampai lengan. Lengan bukan sini lengan kat sini. Kalau dekat sini Ustazah customize tu. Ya, tapi you faham tak? Faham. Pergi masjid pakailah baju raya cantik-cantik tapi jangan aibkan masjid lah. You pergi masjid you pakai pakaian yang sopan dan cantik. Janganlah pergi masjid pakai crown. Bas, tak tahulah macam apa. Janganlah nak menghormati rumah Allah pakai baju yang elok. Janganlah pakai hari raya berkunjung-kunjungan pakai baju cantik tapi pergi masjid pakai baju lusuh. Tak elok Fiza, tak elok. Kalau pakai telekung pun telekung yang baru, yang cantik. Telekung yang bukan yang kita tak tahu warna apa. Yang berlapar kita tak tahu warna apa. Janganlah hormat rumah Allah. Ramadan you hormat rumah Allah ni. Pagi raya tu by the waiting. Janganlah macam tu. Okay. Pakai lawa-lawa lah InsyaAllah. Dan duit raya tu kalau mampu berikan, tapi insyaAllah Allah akan kasih kemampuan. Kasih dengan tangan kanan. Ada yang tak ikhlas tu kasih tangan kiri. Ambil lah. This is not trick and treats ya. Ni bukan Halloween, ambil lah whichever. Bukan. Kita kasih insyaAllah. Doakan untuk mereka yang menerima. MasyaAllah. InsyaAllah. Dengan ni Ustazah nak ucapkan selamat menyambut saat-saat yang terakhir Ramadan ni. Walaupun kita tak sabar nak beraya, tapi jangan sia-siakan saat-saat terakhir Ramadan, nikmat Ramadan ni, sebab kita tak tahu kalau tahun depan kita dapat jumpa Ramadan lagi tak. Jadi kita doa dan Allah Subhanahu Wa Taala terima puasa kita, Allah terima solat kita, Allah terima sedekah kita, Allah terima amal ibadah kita. Bagi mereka yang pergi umrah, Allah terima umrah kita. Bagi mereka yang bayar zakat, Allah terima zakat kita. Bagi mereka yang bayar fidyah, Allah terima fidyah kita. Allah eratkan silaturahmi kita Ramadan ni. Allah letakkan istiqamah untuk diri kita agar kita sambung segala amalan kita Ramadan ni untuk bulan-bulan yang seterusnya. Allah hantar malaikat untuk jaga kita. Walaupun mungkin kita terlepas malam Lailatul Qadar, Allah pastikan untuk hantar kita malaikat untuk menjaga kita. Allah jaga kita, Allah pandang kita dengan pandangan rahmah. Allah berikan kita rezeki yang halal, yang tayyiban, yang mubarakan wa katsira, untuk kita ada cukup rezeki untuk kongsi rezeki kita untuk bulan Syawal ini insya-Allah. Ustazah doakan yang semua doa-doa yang kita doa pada Allah untuk bulan Ramadan ni Allah terima, dan bagi doa-doa yang Allah tak terima tu Allah tukar untuk doa yang lebih baik daripada apa yang kita minta daripada Allah. Maaf zahir batin Fiza. Maaf zahir batin Ustazah. Tak ada Fiza tak ada apa-apa. Ustazah banyak rosakkan episod Fiza ni. Maaf zahir batin kalau terkacau ke terbuat TikTok trend ke TikTok trend apa tu ke. Ustazah maaf zahir batin. Ustazah doakan ratusan ribuan yang nonton ni Fiza dapat pahala. Berat. Luggage Fiza nak jumpa Allah tu berat. Allahumma amin. Berat sangat you. Fiza tak tahu siapa yang akan tonton episod Fiza ni. Jadi Ustazah doakan luggage Fiza tu overweight. Allahumma amin. Overweight dapat masuk syurga. Itulah harapan sangat semua. Thank you Ifa ya. Amin. Di depan ya. Betul. Puasa tengah-tengah gini macam pusing tapi tetap gigih mereka cakap masjid dengan kita. Masya-Allah. Terima kasih Ifa ya. Kita pun minta maaf kalau kita ada bab-bab yang tak sahih. Kita kongsi dengan Ifa ya. Edit macam tadi hari raya. Informasi masjid dan solat raya tu tolong check. Ya. Dan saya tengok kadang-kadang ni tengok subscribers dia nak sampai 50,000 tu jauh Ustazah. Dia macam nak sampai 100 tu InsyaAllah. Dia macam puasa dia 24 jam gitu. Alamak. Sekarang ni berapa subscribers dia? 49,600. Wow, lagi 400. Lagi 400. Jadi saya harapkan Ramadan ni ada tekan butang like. Ada yang menonton tapi tak tekan subscribe. So 40 that one is subscribers. Ya. Kita akan dapat mencapai ke 50,000 insya-Allah. Tapi tu Ustazah ya, semoga dengan siapa yang melihat ni, yang menonton ni, kalau anda kongsi video ini, semoga niat anda untuk dapat
Ramadan yang terbaik. Widen the reach pada lebih ramai lagi pengurusi Ustazah Liana Musfira. Jangan lupa untuk ikuti Ustazah Liana Musfira dari Haya Network. Beliau adalah co-founder juga bagi Haya Network yang menganjurkan pelbagai program-program kelas dakwah yang ada oleh Haya Network juga yang boleh awak ikuti. Jadi jangan lupa untuk ikuti Ustazah Liana Musfira di Instagram beliau, juga di TikTok juga, dan jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan share bagi Cakap Masjid. Jangan lupa ini dia sekali lagi QR code untuk menderma ke Masjid Al-Amin. Dengan ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa dan semoga kita dapat meraihkan Ramadan di saat akhir ini dengan sebaik mungkin, dengan sesempurna mungkin. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin.